Inilah masanya untuk beraksi. Bila anda buat Facebook Live, penonton akan nampak ikon bintang kecil muncul di ruangan komen mereka. Dari situlah mereka boleh beli dan hantar stars kepada anda. Tugas anda pula, kenalah pandai yang memancing sikit. Tapi jangan paksa-paksa tahu. Gunakan cara yang lembut dan mesra. Contohnya, masa tengah syok bercerita, anda boleh selit, "Wah, terima kasih kepada yang dah mula hantar bintang. Sokongan anda ni buat saya lagi bersemangat nak kongsi ilmu." Atau, kalau anda rasa tips yang saya kongsi ni bermanfaat, bolehlah hantar bintang sebagai tanda penghargaan. Yang paling penting, bila ada orang hantar bintang, sebut nama dia dan ucap terima kasih. Benda ni nampak kecil, tapi impaknya besar. Ia buat penonton rasa dihargai dan membina satu komuniti yang kuat dan positif. Ingat, hubungan baik dengan audiens adalah kunci utama kejayaan. Seterusnya, ini bahagian paling penting yang ramai orang terlepas pandang. Polisi dan peraturan Facebook. Jangan main redah je. Facebook sangat tegas bab ni. Kalau anda langgar polisi, bukan setakat fungsi stars kena tarik balik. Silap-silap satu akaun boleh terbang. Jadi, apa yang tak boleh buat? Pertama, jangan sesekali guna video atau muzik orang lain tanpa kebenaran. Konten mesti asli, hasil titik peluh anda sendiri. Kedua, elakkan bahasa kasar, kandungan sensitif atau apa-apa yang berunsur negatif. Kita nak bina komuniti positif, kan? Ketiga, jangan buat konten clickbait atau menipu semata-mata nak raih bintang. Contohnya, janji nak bagi hadiah tapi tak bagi pun. Itu namanya scam. Dan yang paling penting, jangan sesekali paksa atau merayu-rayu suruh orang beli dan hantar stars. Biarlah mereka bagi dengan ikhlas. Fokus